Betulkah STR Fasa 3 2025 dah keluar? Berikut pengumuman terkini. Siapa layak terima? Dalam usaha membina sebuah negara yang inklusif dan adil, Kerajaan Malaysia terus memperkukuh dasar kebajikan rakyat melalui program Sumbangan Tunai Rahmah 2025. Namun, dalam memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar-benar memerlukan, beberapa kriteria kelayakan telah ditetapkan dengan teliti. 1. Warga negara Malaysia. Pertama sekali, keutamaan diberikan kepada warga negara Malaysia yang menetap secara tetap di tanah air. Ini adalah asas utama yang menegaskan bahawa STR ditujukan khusus untuk rakyat Malaysia, tanpa mengira latar belakang kaum, agama atau wilayah. 2. Golongan B40. Seterusnya, kelayakan STR dilihat melalui lensa pendapatan isi rumah. Golongan yang berpendapatan bulanan tidak melebihi RM5,000 diberi perhatian utama. Ini termasuk pasangan berkeluarga yang perlu menanggung anak-anak serta perbelanjaan asas yang semakin meningkat. Pendekatan bersasar ini amat penting bagi memastikan bantuan kewangan ini dapat meringankan beban keluarga berpendapatan rendah dan sederhana yang sering terkesan dengan inflasi serta kos sara hidup yang mencanak. 3. Bujang 21 tahun ke atas. Bagi individu bujang, mereka yang berumur 21 tahun ke atas dengan pendapatan di bawah RM2,500 turut tersenarai dalam kalangan penerima. Walaupun tidak mempunyai tanggungan, kumpulan ini tetap berdepan cabaran ekonomi seperti sewa rumah, kos pengangkutan, serta perbelanjaan harian. Kepekaan kerajaan terhadap golongan bujang ini menunjukkan bahawa STR bukan hanya untuk yang berkeluarga, tetapi untuk semua yang memerlukan. 4. Warga emas. Tidak dilupakan juga, golongan warga emas yang hidup bersendirian dan tidak mempunyai pasangan. Mereka ini sering tergolong dalam kelompok yang mudah terpinggir, tidak mempunyai sumber pendapatan tetap dan semakin uzur dari segi kesihatan. STR hadir sebagai sinar bantuan yang memberi mereka sedikit kelegaan dan sokongan moral dalam menjalani hari-hari mendatang. Bagaimana pula bantuan disalurkan? 1. Kredit terus ke akaun bank. Bagi mereka yang mempunyai akaun bank berdaftar, pembayaran akan dikreditkan secara automatik. Langkah ini mempercepatkan proses dan memastikan penerima menerima bantuan tanpa perlu hadir ke mana-mana. 2. Tuntutan tunai di Bank Simpanan Nasional. Penerima tanpa akaun bank boleh membuat tuntutan secara fizikal di mana-mana cawangan BSN dengan membawa kad pengenalan untuk pengesahan. Dengan dua pilihan ini, kerajaan cuba memastikan tidak ada sesiapa yang tercicir, sama ada di bandar atau luar bandar. Kini tiba kepada persoalan penting dan paling ditunggu-tunggu. Bila tarikh Fasa 3 STR 2025 sebenarnya? Tanpa membuang masa, mari kita lihat sama-sama. Berikut tarikh pembayaran STR 2025. Fasa 1 mulai 22 Januari 2025 secara berperingkat. Fasa 2 sebelum Hari Raya, mulai 24 Mac. Fasa 3 dijangka Ogos mengikut pengumuman rasmi. Mungkin juga Jun hingga Julai 2025. Sumber tidak rasmi menyatakan pembayaran bermula awal Jun. Fasa 4 November 2025 dijangka November mengikut jadual rasmi. Sekian, terima kasih atas tontonan anda. Diharap anda puas hati dengan info yang diberikan. Untuk dapat lebih banyak informasi terkini dan berguna, sila subscribe channel ini. Semua perkembangan terkini akan dikemas kini. Jadi jangan lupa nantikan video seterusnya.